Cara pasang benang mesin jahit tepi industri. Mula-mula buka bahagian hadapan, tolak ke kanan, tahan, turunkan ke bawah. Tekan button push dan tolak ke belakang. Alihkan ke atas. Pusing roda imbang ke belakang supaya jarum naik maksimum ke atas. Tarik yang ini ke hadapan untuk keluarkan tapak. Kemudian lepaskan. Mesin ini boleh guna 2 jarum 4 benang dan juga 1 jarum 3 benang. Tapi untuk kali ini saya nak tunjukkan untuk 1 jarum 3 benang. Benang yang saya guna ada 2 jenis. Satu benang jahit biasa. Satu lagi benang gebu. Letak benang di tempatnya, masukkan benang seperti ini. Selitkan benang antara 2 cepeh. Setiap benang ada tanda warnanya. Warna hijau, kuning, merah dan biru. Kita mulakan dengan warna hijau. Perhatikan setiap laluan lubang yang saya masukkan. Masukkan benang pada lubang yang bertanda warna hijau. Tarik benang panjang sedikit. Kemudian ambil benang melalui laluan sini. Pastikan benang berada di atas besi ini. Pusing roda imbang sehingga nampak lubang. Kemudian masukkan benang ke dalam lubang dari belakang ke depan. Pusing roda imbang sehingga terlihat satu lagi lubang. Masukkan semula benang ke bahagian hadapan. Masukkan benang ke dalam lubang tadi, iaitu lubang yang terakhir untuk benang yang pertama. Seterusnya, saya tunjukkan untuk benang yang kedua. Perhatikan setiap laluan lubang yang saya masukkan. Masukkan benang pada lubang yang bertanda warna kuning. Pusing roda imbang sehingga kelihatan satu lubang di bahagian dalam.
Pusing lagi roda imbang sehingga kelihatan lubang di bahagian atas. Pusing lagi sekali roda imbang sehingga kelihatan lubang yang terakhir. Masukkan benang ke dalam lubang, kemudian tolak benang ke dalam lebih sedikit. Kedua-dua benang telah pun kita pasang. Pastikan kedua-dua benang berada di atas needle plate. Seterusnya, kita pasang untuk benang yang terakhir. Tanda untuk benang ini ialah warna merah. Perhatikan setiap laluan atau lubang-lubang yang saya masukkan. Selitkan benang antara dua cepih. Akhir sekali, masukkan benang ke dalam lubang jarum. Kita sudah selesai pasang ketiga-tiga benang. Sebelum mula menjahit, cek dulu sama ada cantumannya okey ke tidak. Pusing dan pusing roda imbang ke belakang untuk melihat hasil cantuman. Cantuman mestilah seperti ini, seakan-akan bentuk rantai. Naikkan bahagian ini. Kalau perasan, bila kita naikkan, bahagian bawah ini ternaik sama. Letak semula tapak di tempatnya. Bahagian atas ini fungsinya untuk buka dan lock bahagian tapak. Tutup bahagian atas dan juga bahagian tepi. Tekan semula button push, kemudian rapatkan. Untuk tutup bahagian hadapan, tolak ke kanan dan tahan naikkan ke atas. Kemudian lepaskan, nanti ia akan auto masuk ke kiri. Akhir sekali, bolehlah kita onkan switch dan mula jahit seperti biasa.